anda tak keluar sesin pun, anda boleh mampu ada rumah. Ramai dalam kalangan subscriber saya adalah golongan muda, between 20 sampai 35 tahun lah. Dan saya ingat usia di mana saya mempunyai keinginan membeli rumah pertama. Lepas saya berhenti sebagai doktor perubatan di UK, sebaik saja saya pulang ke Malaysia, umur 28, 29, saya mula actively mencari rumah. And sadly, rejection demi rejection. Sampai 4 kali tau. Rejected. So dalam video ni saya just nak kongsikan kepada anda lah, especially bagi mereka berkeinginan untuk nak beli rumah pertama. 3 steps sebelum anda apply loan. Before you buy a house, tanah undercon, bantuan kerajaan, whatever it is, pertama yang anda kena fokus adalah status kewangan anda. Majority of you, anda akan apply loan ataupun pembiayaan daripada bank. Betul? Melainkan anda beli rumah cash, then you can skip this video. Anda kena kira dulu your debt service ratio atau DSR. Benda ni semua orang boleh kira. Formula yang diguna pakai oleh bank mungkin berbeza, tetapi secara umumnya DSR bersamaan dengan jumlah komitmen bulanan anda, loan lah, dibahagikan dengan gaji bersih selepas tolak EPF dan juga sok-sok cukai. So tu formula dia. Saya bagi contoh, let's say lah gaji anda RM4,000, gaji bersih. Anda ada komitmen bulanan, kereta Saga bulan-bulan bayar RM500, kredit kad RM200, student loan RM300, RM1,000. DSR bersamaan dengan RM1,000 dibahagikan dengan gaji bersih anda iaitu RM4,000. Anda dapatlah 25%. So that is your DSR. Bank akan melihat DSR anda untuk menentukan sama ada anda ni mampu untuk buat pinjaman ataupun tidak. Sebab setiap bank dia ada threshold DSR masing-masing bergantung kepada gaji anda. So let's say lah, saya ni Bank ABC. Bank ABC menetapkan maksimum DSR untuk mereka yang gaji RM4,000 ke bawah adalah 70% sahaja. Lagi 30% ni, bank punya logik adalah untuk anda belanja. Survive lah. Kan? Bayar makanan, sebab dia tak ambil kira kos anda untuk beli barang-barang dapur, beli pampers anak, petrol. Dia tak ambil kira benda tu. So, dia bergantung kepada bank. Kalau lah DSR anda 25%, 70 tolak 25, 45% sahaja baki maksimum housing loan yang anda boleh ambil. So, let's say lah, pembayaran rumah yang anda nak beli ini bulan-bulan RM2,000. Komitmen sedia ada anda RM1,000, dah jadi RM3,000. RM3,000 bahagikan dengan pendapatan bersih anda RM4,000 adalah 75%. Bank ABC punya polisi maksimum 70%. So bila mereka lihat DSR anda pecah 70%, so bank sama ada akan reject terus loan anda ataupun mengenakan kadar faedah yang tinggi. So dalam bahasa lainnya, anda tak mampulah nak beli rumah tersebut menggunakan Bank ABC. Tapi mungkin Bank XYZ, dia punya DSR dia mungkin 80%. So kalau anda apply dengan Bank XYZ, mereka luluskan loan anda. Kira siap-siap your DSR dan kira loan yang anda mampu ambil supaya anda tahu nak pilih rumah harga berapa. Bukan anda tengok rumah tu cantik, kawasannya hebat, dekat dengan public transportation, harga RM800,000. Bus poket anda pun tak boleh juga. Step yang kedua, anda kena faham perbezaan antara fixed rate loan and floating rate loan. Fixed rate ini apa? Interest yang bank kenakan kepada anda, dia fix. Floating pula ataupun variable, kadar yang dikenakan itu berubah-ubah ikut OPR yang ditentukan oleh Bank Negara Malaysia. Saya beli rumah pertama saya tahun 2020. Memang macam ombak COVID-19 melanda, so Bank Negara turunkan OPR. So bayaran bulanan saya makin lama makin sikit. Ada moratorium pula tu. Tak payah bayar. Memang best. Time tu banyak cash. And then masuk tahun 2021, OPR naik. Mendaki. So pun kena bayar lebih. Itu dimaksud floating rate. Okay? Kadar yang berubah. Dia ada pro and cons. Fixed rate dengan variable rate.
Fixed rate loan, kelebihan dia adalah dia kekal. Kadar faedah pada baki loan yang anda tinggal tu sama. Senang untuk cash flow management. Keburukan dia, kalau untuk hartanah, sangat-sangat mahal. Berbanding pula dengan floating rate. Floating rate, kelebihannya, kalau let's say lah, ekonomi kurang bagus, then OPR jatuh. Bila OPR jatuh, pembayaran bulanan pun berkurangan. So, dia ikut keadaan ekonomi. Tapi floating rate ini ada keburukan dia juga. Kalau ekonomi bagus dan bank negara menaikkan kadar OPR, begitu juga dengan komitmen yang anda kena bayar pun akan meningkat juga. Kalau anda tanya saya, untuk rumah lebih sesuai anda ambil floating rate sebab satu, kosnya lebih murah sedikit berbanding dengan fixed rate, dan yang kedua sebab pelaburan hartanah ini adalah pelaburan yang jangka masa yang panjang. Kalau anda muda, pinjaman dia boleh sampai 35 tahun or maksimum sampai umur 70 tahun. So panjang. So disebabkan kepanjangannya itu, macam-macam boleh terjadi. So anda tak nak commit bayar loan yang mahal ketika ekonomi yang sedang bagus. Kalau ekonomi bagus, inflasi pun naik, kadar yang anda kena bayar bank pun tinggi. So let's say, na'udzubillah, in the future, ekonomi jatuh, ada berlaku financial crisis. So ekonomi drop. Tapi sebab anda sign fixed rate, anda still kena bayar kadar yang tinggi. So this is the last point, which is the most important point. Sediakan simpanan yang cukup. Semua rumah yang saya beli, semua memerlukan modal. There's no such thing as zero modal dalam pembelian hartanah. Terus terang saya cakap, kalau ada sifu yang cakap zero modal ni memang pembohong. Anda tak keluar sesen pun, anda boleh mampu ada rumah. Tipu. Sebab nak beli rumah, ada booking fee. At least kena bayar 500. Okay, booking fee pun wave. Ada down payment. Okay, down payment pun wave. Semua wave. Nak beli rumah, nak pasang TNB, betul? TNB meter itu pun kena letak deposit. Mana ada free? Belum apa-apa lagi kena bayar cukai. Belum apa-apa lagi kena bayar maintenance fee. Kalau anda beli high rise, akan ada fee. The worst thing is bila anda kena bayar renovation. Kos renovation ni yang ramai orang terlepas pandang dan sangat-sangat bahaya. Saya ada friends and families, bila dah beli rumah, rumah tu tak boleh nak buat apa-apa sebab duit nak renovate rumah tersebut tak ada. So rumah yang mereka dapat ni rumah kosong, bare unit, kipas tak ada, lampu tak ada. Nak sewa kat siapa? Takkan nak sewa kat orang yang bawa lilin. At least sediakan keperluan asas sebelum anda boleh sewakan. Even lah kalau anda letak kipas dengan lampu satu, boleh ke anda sewakan? Sebab ada banyak saingan yang mungkin lebih cantik, lengkap, mungkin ada perabot yang anda tak mampu nak bayar sebab anda termakan dengan janji manis beli rumah tanpa modal. Ada yang gunakan sistem cashback, kan, beli rumah dapat cashback. Cashback tu dapat later, lambat lagi. Ada proses nak dapat cashback itu. Bukannya tiba-tiba anda beli tu dapat cashback. Tidak. Rule of thumb, berapa persen harga rumah yang anda kena sediakan? Tanya saya, 30% harga rumah sebagai modal. Paling selamat. Ini dah termasuk dengan cost renovation. So, let's say harga rumah yang anda beli RM300,000, 30% daripada RM300,000, RM90,000 modal. Dia dah risau lah. Macam mana ni? This is where some developer, they offer cashback, right? So, some cashback can go up to 30%. But let's say lah, worst case scenario, anda tak boleh nak sediakan duit sebanyak itu sekalipun, at least kena ada 15%. 15% ni bare minimum. 30 ideal. Okay, insyaAllah boleh cover terus dengan cost renovation anda. Dapat 15%, at least dapat cover benda-benda wajib supaya anda boleh menggerakkan rumah tersebut. Saya kongsikan berdasarkan pada pengalaman saya sendiri dan pembelajaran saya dalam dunia hartanah ini. Bagi mereka yang nak tahu dengan lebih lanjut, saya kongsikan 3. Tapi ada banyak lagi dalam konteks kewangan ini. CTOS-nya, CRIS-nya, cost renovation, lawyer fee, SPA fee, stamp duty fee dan sebagainya. Good news kepada anda semua, saya ada buat satu kelas hartanah. Bagi mereka yang nak sertai kelas hartanah saya, nak tahu dengan lebih mendalam, bukan saja kewangan, tetapi cara pemilihan hartanah yang bagus dan sesuai untuk anda, sertai kelas saya. Hanya klik link yang ada dalam ruangan deskripsi di bawah. Saya akan jumpa anda dalam video-video saya yang seterusnya.